Adakah ini satu titik perubahan besar dalam hubungan Sabah dan Putrajaya atau sekadar strategi politik menjelang pilihan raya negeri yang makin hampir? Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita membongkar keputusan mengejut Kerajaan Persekutuan yang memilih untuk tidak merayu keputusan Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu yang menegaskan bahawa Sabah berhak menerima 40% hasil persekutuan yang dikutip dari negeri itu. Selama hampir 5 dekad, tuntutan ini bergema dari Dewan Undangan Negeri hingga ke Parlimen. Ia termaktub dalam perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan, satu perjanjian penting dalam konteks MA 63 yang menjadi asas pembentukan Malaysia itu sendiri. Namun, selama ini, pelaksanaan peruntukan itu seolah-olah ditangguhkan tanpa noktah. Dan kini, bila Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu memutuskan bahawa Kerajaan Persekutuan bertindak salah dari segi undang-undang, keputusan itu menjadi satu tamparan moral dan politik yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang menarik, Barisan Nasional BN melalui pengerusinya Zahid Hamidi menyambut baik keputusan kerajaan untuk tidak merayu. Zahid menegaskan bahawa ini menunjukkan penghormatan terhadap hak rakyat Sabah dan selaras dengan prinsip federalisme. Kenyataan itu kedengaran manis dan adil di permukaan, tapi di sebalik kenyataan tersebut tersimpan persoalan besar yang perlu kita fikirkan bersama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah BN benar-benar ikhlas memperjuangkan hak Sabah? Atau ini sebahagian daripada strategi politik menjelang PRN Sabah ke-17 yang semakin hampir? Kita tahu, BN kini berdepan cabaran getir di negeri itu dengan parti-parti tempatan seperti GRS, Warisan dan STA semakin kukuh menguasai naratif autonomi Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengambil pendirian pro-Sabah sekarang mungkin langkah strategik untuk menarik semula sokongan rakyat Sabah, terutama selepas beberapa pemimpin BN Sabah sebelum ini dikritik kerana terlalu mesra Putrajaya. Walaupun kerajaan pusat tidak merayu keputusan itu, Jabatan Peguam Negara AGC tetap akan merayu sebelum dapatan teknikal oleh Hakim Celestina Stuel Galin, terutamanya berkenaan semakan semula tahun 2021 yang dianggap tidak sah dan cacat prosedur. Ini menimbulkan persoalan. Kalau benar kerajaan mahu menghormati keputusan mahkamah sepenuhnya, kenapa masih mampu merayu bahagian tertentu? Adakah ini percubaan untuk mengekalkan ruang rundingan supaya pelaksanaan 40% itu tidak perlu berlaku secara serta-merta? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu faham 40% hasil persekutuan yang dikutip dari Sabah bukan jumlah kecil. Menurut beberapa anggaran ekonomi, angka itu boleh mencecah lebih RM6 bilion setahun. Jumlah ini benar menjadi pemangkin besar kepada pembangunan Sabah, daripada infrastruktur, asas, sekolah luar bandar, hinggalah peluang pekerjaan anak muda. Namun, dari sudut Putrajaya, jumlah sebesar itu juga boleh menggugat keseimbangan fiskal nasional. Justru, persoalan ekonomi dan politik bercampur dan inilah yang menjadi isu ini sangat sensitif dan kompleks. Zahid menyebut bahawa BN sentiasa memperjuangkan kebajikan rakyat Sabah. Tapi sejarah mencatat bahawa isu ini sudah berlarutan sejak zaman BN memerintah berdekad-dekad. Mengapa hanya sekarang BN menyokong pendirian tidak merayu keputusan mahkamah?
apakah perubahan ini benar-benar lahir daripada keinsafan politik atau kerana mood rakyat Sabah kini berubah dan BN tidak mahu dilihat sebagai pihak yang menentang hak negeri? Keputusan kerajaan untuk tidak merayu juga memberi tekanan besar kepada parti-parti lain termasuk PH dan GRS. Kerajaan negeri Sabah kini perlu membuktikan apa langkah seterusnya. Adakah mereka akan menuntut pelaksanaan segera 40% itu atau akan duduk semula di meja rundingan dengan Putrajaya? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam konteks politik semasa, keputusan ini boleh menjadi senjata politik yang sangat kuat. Siapa yang benar-benar memperjuangkan hak Sabah dan siapa yang hanya menumpang arus. Kesimpulannya, keputusan untuk tidak merayu ini memang tampak positif. Satu kemenangan moral bagi rakyat Sabah. Namun, kemenangan sebenar hanya akan berlaku apabila angka itu benar-benar masuk ke akaun negeri, bukan sekadar di atas kertas atau janji politik. Kita perlu kekal berhati-hati kerana dalam politik setiap keputusan besar pasti ada strategi dan niat tersirat. Apakah keputusan ini benar-benar titik perubahan buat Sabah atau hanya satu permainan politik menjelang pilihan raya negeri yang akan datang? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.